dah sebulan. This one sakit, sini also sakit. Dia rasa macam denyut. Terasa macam uncomfortable. I don't know why. Tapi rasa macam ketat. Kat dada rasa ketat. Kat leher punya bahagian rasa ketat. Sini. Everywhere feel ketat and tegang. So dia macam kat bahu. It's very uncomfortable. Jumpa juga Macha. Selalu asyik jumpa Musang King je. Dia ada dua tadi, Macha dengan Cheese. Cheese ada banyak stok, Musang King lagi banyak stok. Yang tak ada stok only Macha. Apa Musang King? Ada orang Musang King. Dia kata ya. Ew. Disebabkan stres, my earring semua buntut dia hilang. Aku beli ni hang. Sebemban buntut earring. Ni kalau hilang lagi, habis juga, tak tahulah nak cakap apa. Macam earring tu macam kena makan. Look, my little princess tidur. I like it-nya. Ang kaca nose dia tak kasih kaca nose dia. Bibi. Lagi dah. Sikit tak nampak lah Bi. Gelap. Maksud cakap benda betul. I don't know why dekat sini dia merah. Kita taruh ubat Nabi. Kita taruh aloe vera. Masa dekat buat hari-hari makan benda ni. Hari-hari tu macam 2 kali. Pagi, tengah hari lepas makan dengan malam lepas makan. Sebab masa tu tekak tengah tak okey. Harga dia RM4.90 that time. RM5 lah. Lepas tu semalam appointment. Then buy again. Sebab dia sedap. Vanilla dia lagi sedap daripada coklat. I hate the chocolate. The chocolate is not nice. Dia macam custard. Masa tu cari. Masa malam lepas operation tu, kan ikutkan dah boleh makan. Tapi I cannot makan. Tekak tak sedap. Because of the tube, everything semua. So kakak pergi turun dekat Minus, pergi cari yogurt, cari aiskrim. Katanya tak ada ke. So that time ada benda ni. So makanlah benda ni. So bila lepas makan tu tekak, still rasa tak sedap. Memang tak boleh nak makan. So everyday makan ni 2 kali pula tu. So malam ni lah beli. Saya text dia macam ni. So nice. Sedap gila. Tahu lepas makan ni my voice can back semula macam normal macam dulu. Now my voice feel like sajat, you know. Suara serak. Dekat sebulan dah my voice belum boleh lagi back to normal. Update. Dia punya gerak dia dah hilang. Dah keluarkan. Pakai sabun pun dia tak boleh nak keluar. So need to macam using alcohol swab untuk keluarkan dia sikit. Kakak help me. Sebab kalau nak harapkan aku buat, memang aku tak berani, takut. So akhirnya dah boleh pakai cream scar. See? Actually kan takut gila tau bila nak pegang, especially time mandi taruh sabun. Seram gila. So setiap kali nak letak, kena tarik nafas yang sedalam-dalam yang boleh. Kita nak buat roti dengan butter. Lepas tu kita nak bakar sebab kita nak buat mushroom soup. Sebab tu. Tapi garlic tak ada. Garlic nadai. Jangan dibawanya anak asu. Sekejap lagi dia jilat butter. Allah. Baby, besok birthday mum tau. Baby kena celebrate. B tengok macam pelik.
Kenapa tiba-tiba semua busy kat dapur? Sebab birthday nenek. Oh, duduklah diam-diam. Bila masa budak orang ni balik? Anak atuk balik. Anak atuk balik. Anak atuk balik. Ni, Bina dah sedap makan ni. Jangan nak ngada-ngada nak makan anak asuh. Tak, Bina makan pizza. Bukan makan anak asuh. Not tu yang kan suka gigit anak asuh. Asuh tenang. Ya, memang suka kita anak asuh. Dah lah takkan baju. Kucing. Cino tak nak. Cino kejap lagi dia jilat margarine. Bapa. Ni batas margarinemu. Sebab Tak kisahlah butter ke margarine ke dia memang suka jilat. Jatuh nanti. Ya, betul-betul lah ya. Tu lihat lah kena. Aduh Yas. Lagi satu. Nah. Kan aku dah cakap Bi kalau keluar. Wah slow. bising ni semua. Dia yang bising. Oh. Okay, ni first batch. Tada. Rajo bawa keluar, lepas tu balik semula rumah. Sini. Tak, ambil ni. Apa daging. Pak Tom suruh tu. Itu tidur. That's a funny cat. Kakaklah. Habis punya ulat. So, lepas tu kita yang kena jaga ulat dia. Biasa lupa nak taruh fridge yang dekat bawah. R T H D that one is B. Oh, coklat D. Ingat B. Apa jual? A Y. Okay. Mana meja tu yang meja ni juga tu ambil. Yalah. Lepas tu draw lah cake ke something like that ke. Macam perut atas tak bawah so. Perut habis. No. Yalah. Nothing. This is happy birthday. Yes. Kakak jual. Buat dah hari ni hanya jual. Okay. See? Ha. This is apa dia? Buat nenek kat dalam perut mak dia ke? Nenek pregnant. Nenek pregnant. Ya, nenek kecil, nenek colet jangan. Tada. Apa hal ada benda Allah ni pula? Awet, no. Ni Hawaii Dia tak boleh tak boleh. This is Hawaii. Tada. Kau punya apa? Aku buat sourdough tapi dia tak buatkan aku sourdough. Sedihnya. This is mine, right? Yes. Tada. Tengok, moknya makan. Lepas ni tutup. Lepas makan Dia punya. Bi nak. siap. Panasnya, wah. Oh. Bi, tak nak sayang. Cik dia jilat. Dia makan. Jah. Bi makan roti. Tak apa, makan. Makan je, Bi. Boleh juga. Cheese kan? Tak. Roti ni. Dia makan butter. Oh, baca makan. Dia minyak sapi boleh makan. Nice. Janganlah. Kek nak makan. Ni awal gua. Okay dah. Jom belajar. Birthday to Birthday. Happy Birthday to you. Nenek tak pakai tudung, jadi kita tak boleh ambil gambar. Oh, mak.
Nenek. Potong. Just tolong Tak, nenek. ya. Sabar. Nenek jangan buka. You can help. Nenek don't be some. Allah. Eh.